Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kepada para penonton yang bersama kami secara rakaman di YouTube TV PSS TIP9. Kami bawakan kepada anda satu siaran khas sempena lawatan dan perasmian koridor digital Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra yang dirakam terus dari studio TV PSS. Hari ini kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan yang berusaha teknologis Zulkarnain bin Fauzi, pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vocational. Selamat datang kami ucapkan ke TIP9 dan terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami dalam rakaman pagi ini. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai soalan pembuka pagi ini, apakah pandangan awal tuan terhadap pusat sumber sekolah dan kemudahan digital lain yang terdapat di sekolah ini? Dulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada SMT TAP kerana telah mengambil satu inisiatif yang bertepatan dengan dunia pada hari ini dan masa akan datang. Jadi kita lihat dasar digitalan pendidikan dan juga dasar tibet negara, kita melihat bahawa keperluan digital dan juga teknologi itu sangat penting pada masa ini. Sebab itulah bila saya masuk saja ke pusat sumber dan juga bilik multimedia, saya dapati keperluan yang sepatutnya ada di semua sekolah. Kerana ini adalah satu keperluan penting untuk memastikan pelajar kita pada hari ini dan masa akan datang berada dalam dunia digital dan teknologi. Dalam pada itulah, dalam era pendidikan digital hari ini yang semakin mencabar, bagaimanakah tuan melihat peranan media digital dalam menyokong pembelajaran murid abad ke-21? Okay. Kalau kita lihat dunia sekarang, yang mana penekanan kepada AI khususnya atau kecerdasan ini sangat penting AI kan, sistem buatan ni. Jadi kalau kita lihat penggunaan AI ini memang sangat memudahkan. Kita masuk saja maklumat dan dia akan generatekan, mengeluarkan dia punya hasil daripada AI tadi. Tetapi kita sebagai manusia bukan AI yang mengawal kita. Tapi yang penting kita yang kawal AI. Sebab itulah kita perlu ada integriti, kita perlu ada adab akhlak yang baik supaya apa saja yang dikeluarkan oleh AI itu kita perlu tapis dan supaya dia tidak terpesong daripada keperluan dan kehendak yang sepatutnya. Tapi penggunanya akan memudahkan pelajar untuk mendapat maklumat, untuk memahami pembelajaran guru dan sebagainya. Pada pandangan tuan sendiri, apakah cabaran utama dalam melaksanakan pendigitalan di sekolah? Okay. Dan apakah yang boleh dilakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Okay. Yang paling penting adalah tentulah peralatan ataupun kemudahan. Kerana untuk pendigitalan ini dia memerlukan alat sebagai jambatan untuk kita mendapat ilmu dan sebagainya. Jadi sudah tentu dengan teknologi ni keperluan peralatannya adalah agak tinggi untuk kita sediakan seperti smart TV, seperti smart board, iPad dan sebagainya. Itu peralatan teknologi lah yang kita perlukan untuk memastikan maklumat-maklumat itu dapat disalurkan lebih cepat, tepat dan juga keperluan talian iaitu internet. Itu sangat penting. Jadi untuk memastikan pembelajaran ini lebih bermakna, cepat dan menyeluruh, maka yang paling penting talian internet itu perlulah stabil. Itu yang penting. Yang kedua, peralatan-peralatan yang disediakan kepada pelajar itu tak semestinya yang berteknologi tinggi, yang mahal seperti iPad dan sebagainya. Cukup dengan ada sebuah Chromebook pun dah boleh digunakan. Yang paling penting itu. Yang paling penting peralatan kemudahan ini dapat disediakan oleh pihak sekolah. Dan sudah tentu kalau nak disediakan kepada semua, sokongan dan pelibatan PIBG ataupun PIBKes itu sangat penting. Kerana kita perlu bekerjasama mengerahkan strategi daripada industri, daripada pihak luar. Semangat-semangat ini yang akhirnya akan dapat disediakan peralatan-peralatan dan kemudahan untuk penggunaan alatan ini oleh pelajar-pelajar. Itu paling penting. Sebab tu saya yakin dan percaya SMT TAP ini
apa yang saya lihat tadi, apa yang saya lalui, saya tanya dengan pelajar, berinteraksi, memang sangat-sangat membantu. Dan ini perlu dan patut diteruskan dan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain. Biar SMT TAP ni menjadi contoh kepada sekolah-sekolah di sekitar ini. Kan, kalau mereka boleh datang, jemput datang ataupun melihat, menggunakan apa yang dipelajari ini, bagi saya itu satu kebaikan lah kepada SMT TAP, kerana dapat ilmu dan kelebihan yang ada itu dapat disebarluaskan kepada semua agensi pendidikan, terutama di bawah Kementerian Pendidikan. Baik. Apakah harapan yang berusaha terhadap pihak pengurusan sekolah dan guru agar koridor digital ini terus dimanfaatkan secara optimum? Okey. Kita selain daripada yang ada di dalam kelas ini, kita juga ada delima. Delima ni boleh digunakan oleh guru dan juga pelajar. Kita buka dalam delima tu banyak program-program, bahan-bahan pembelajaran yang menggunakan AI dan sebagainya. Sebab sekarang ni, nak atau tidak, AI itu sangat penting dalam dunia hari ini dan akan datang. Kalau mengikut World Economic Forum, di dalam Future Job Journal dia yang dikeluarkan pada Januari 2025, mengatakan dalam masa 5 tahun ini, iaitu by year 2030, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang akan luput, dah tak ada, dan akan digantikan jenis-jenis pekerjaan yang baru. Dan bidang yang paling utama adalah yang paling berkembang dengan pesat dalam masa 4-5 tahun ini adalah bidang AI yang melibat penggunaan mesin dan sebagainya. Sebab tu AI ni sangat penting. Jadi bagi saya, harapan saya supaya SMT TAP boleh menjadi peneraju AI powered classroom ini kepada sekolah-sekolah lain di sekitar dan sebagainya. Dan yang paling penting, seluruh warga di SMT TAP ni boleh dan dapat menggunakan kemudahan ini dengan sebaik mungkin. Bukan saja pelajar, tapi guru, AKP dan sebagainya baru masuk ke makmal bagi maklumat. Sebab ilmu ni kena kongsi. Kalau tak tahu semua pun, setidaknya dia tahu bagaimanakah nak menjana maklumat-maklumat daripada AI ini. Itu harapan saya lah. Okey, sebagai soalan terakhir, apakah pesanan Tuan kepada murid-murid dan warga sekolah yang sedang menonton rakaman ini? Okay. Kepada semua warga SMT TAP, terutamanya pelajar-pelajar yang ada pada masa ini, saya yakin dan percaya dengan apa yang ada yang diusahakan oleh pihak pentadbir dan guru-guru, sebenarnya untuk memastikan bahawa kita ni akan sentiasa resilient kepada cabaran pada masa hadapan. Maksudnya kita kalis, kena kuat, kena minda kita kena kuat, badan kita kena sihat supaya kita kuat, dan akhir sekali kita dapat menggunakan teknologi yang ada ini dengan sebaik-baiknya, mengikut aturan dan mengikut perkara-perkara yang sepatutnya. Kita boleh kawal AI ini, kita boleh kawal pendigital ini. Yang penting kita punya ilmu dan kemahiran yang akan membolehkan kita boleh pergi jauh ke hadapan. Kita dapat bersaing di peringkat yang lebih tinggi, bukan saja di peringkat kebangsaan, malah di peringkat antarabangsa. Saya yakin dan percaya warga SMT TAP ini akan boleh pergi lebih jauh. Buktikan bahawa kalau orang lain boleh, insya-Allah kita juga boleh. Be the best. Baik. Hadirin dan penonton YouTube sekalian, terima kasih yang berusaha atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. Semoga lawatan dan perasmian ini menjadi inspirasi kepada kami semua. Itulah sesi wawancara khas bersama yang berusaha, teknologis Zulkarnain bin Fauzi, pengarah bidang pendidikan dan latihan teknik vocational. Allahu Akbar. Sempena lawatan dan perasmian koridor digital Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Terima kasih kerana menonton rakaman kami dari Studio TV PSS TI Penang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saluran YouTube TV PSS sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.